Nak cuci sofa yang ada berkeladak, yang gatal-gatal bila baring. Nak cuci tilam anak yang anak ada gatal-gatal, ada penyakit kulit sebab tidur atas katil ni. Nak cuci kesel-kesel minyak dekat motor, korang kena ada ni, hot steam cleaner. Ini alat yang mengeluarkan wap steam yang panas. Cara guna dia mudah. Kau jangan buka pundak ni, lepas tu isi air dalam ni. Lepas tu tutup balik, pasang plug, and then tekan button on atas ni. Lepas tu tekan button tambah ni untuk kekuatan suhu dia dengan kekuatan wap dia. And then wap dia akan keluar macam ni. Nampak? Kuat kan wap dia kan? Panas ni, hati-hati. Lepas tu kau boleh cuci pak-pak berminyak dekat motor ni. Tengok ya. Untuk sofa pula, kau buat macam ni je. Maknanya bila kat katil, kat sofa korang ada bed bug, dia akan mati kena wap panas ni. Sebab bed bug sensitif dengan panas. Korang pun boleh guna untuk cuci bantal, bagi dia kena wap panas tu, boleh mati kuman-kuman. Selain tu, benda ni boleh buat cuci dapur. Kalau kat dapur gas korang, kau nampak kesel minyak ni, susah nak tanggal ni. So kita pakai wap steam ni. Kau tengok kesal dia tertanggal. Kau nampak kesal dia tertanggal macam mana? Mudah kan? Benda ni membantu untuk tanggalkan minyak-minyak, tapi kau kena kerja lama sikit lah. Tapi dari segi kau cuci bantal, cuci tilam, cuci sofa, sangat berbaloi. Boleh mati bed bug tu, Mat. Benda ni antara benda essential lah dekat rumah, untuk guna sekali-sekala. Harga tak mahal. Tak percaya kau check kat link bawah tu.